Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ainu Batrisha binti Zawawi. Saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kelaburan yang terletak di Tumpat, Kelantan. Kod sekolah saya ialah DBA 6350. Saya amat berminat bermain bola baling. Tapi kadang-kadang saya juga membaca buku. Cita-cita saya ingin menjadi seorang ustazah. Saya amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah novel yang telah saya baca dan amat menarik jalan penceritaannya. Novel ini berjudul Esok Yang Cerah. Novel ini merupakan hasil karya Engki Riza dan diterbitkan pada tahun 2009 oleh Pustaka Pepada Jaya. Buku ini mengandungi 110 halaman bercetak. Ilustrasi muka buku hadapan ini menggambarkan kisah tentang hubungan kekeluargaan. Walaupun buku ini telah lama, namun jalan cerita dan pengajaran amat relevan dengan kehidupan remaja pada masa ini. Tema utama cerita ini tentang kekeluargaan dan kasih sayang. Ceritanya bermula dengan perkahwinan kali kedua Encik Badrul dengan Puan Najia. Encik Badrul mempunyai seorang anak, iaitu Nini. Manakala Puan Najia pula ibu tunggal yang juga mempunyai anak, iaitu Najwa. Kepribadian Nini dan Najwa amat berlainan, bagai langit dengan bumi. Najwa amat penyayang dan lemah lembut, berbanding Nini yang suka memberontak dan kasar. Nini tidak dapat menerima Puan Najia dan Najwa sebagai sebahagian ahli keluarganya. Nini menganggap Puan Najia merampas papanya. Lebih memburukkan keadaan, Nini amat cemburu dengan layanan ayahnya kepada Puan Najia dan Najwa. Nini mula terlibat dengan kawan-kawannya yang suka merokok dan melepak. Puan Najia cuba menasihatinya, tapi tidak diendahkan, seperti mencurahkan air ke daun keladi. Kemuncak kemarahan Nini terhadap papanya Encik Badrul apabila tergamak menolak papanya sehingga terjatuh. Encik Badrul cedera pada kakinya. Nini masih tidak insaf, malah semakin tidak terkawal dan mula menunjukkan perangainya yang suka memberontak. Sehinggalah berlaku satu kejadian yang menjadi titik tolak kepada perubahan Nini. Nini telah diculik oleh kawan-kawannya sendiri. Kawan-kawannya meminta wang tebusan daripada Encik Badrul. Encik Badrul telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polis. Pihak polis telah berjaya menangkap penculik itu dan membebaskan Nini. Nini amat menyesal kerana sikapnya yang terlalu mempercayai kawan-kawannya itu. Hubungan antara Encik Badrul, Puan Najia, Nini dan Najwa bertaut kembali dan menjadi keluarga yang bahagia. Pengajaran daripada cerita ini amat sesuai dengan remaja yang perlu memilih sahabat yang baik. Nilai kasih sayang perlulah diterapkan sejak kecil agar anak-anak kental menghadapi cabaran dalam kehidupan. Saya menyarankan sahabat-sahabat membaca buku ini kerana gaya bahasa digunakan mudah dan jalan cerita tidak sukar untuk difahami. Itu sahaja daripada saya untuk bicara buku Esok Yang Cerah. Sekian, terima kasih.